مرحبا بكم معي باسل محمد. الآن نتعلم عن رد العجز على الصدر. رد العجز على الصدر من أساليب البلاغة، توكيد المعنى والإبراز الحكمة. مثلا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحياة والغرور. نعود الغرور إلى الحياة. Nak dikatakan di sini kehidupan dunia ini adalah tipu daya. Jadi dikembalikan perkataan al-ghurur yakni tipu daya itu kepada kehidupan dunia. Maknanya kita ni jangan lupakan akhirat dan usahalah menjadikan dunia ini sebagai tujuan kita sepenuh masa. Sanian, wa tahsabuhum aiqazan wa hum ruqud. Mereka menyangka bahawasanya ashabul kahfi ini berjaga, padahal sebenarnya mereka ini ahli kahfi sedang tidur. Kembalikan perkataan rukud tidur itu dengan berjaga. Ashabul kahfi ini seperti mana yang kita tahu, mereka ini tidur selama 309 tahun dan mereka itu Allah pelihara dalam keadaan mereka itu saling membolak-balikkan tubuhnya agar organ tubuhnya tidak rosak, dan juga di belakang mereka itu tidak mengalami kerosakan ataupun kita sebut sebagai bed sore. Bed sore ini berlaku kepada seorang yang lumpuh, baring terlentang terlantar di atas pembaringan. Kalau tidak dibalik-balikkan tubuhnya dalam kiraan lebih daripada 2 jam, maka belakangnya itu akan mengalami luka. Dan jika dibiarkan lama dalam keadaan begitu, lukanya itu akan mengalami tahap-tahap yang membahayakan. As-saif tayyatil laban. As-saif tayyatil laban. Waktu panas, kamu mensia-siakan susu. Tayyatil laban dikembalikan kepada as-saif. As-saif bermaksud waktu panas. Waktu panas kamu mensia-siakan susu tersebut. Kamu telah minum banyak susu ataupun kamu tumpahkan susu. Waktu panas itu kamu perlukan susu tapi kamu biarkan susu itu dalam keadaan tidak baik. Hadza faqat minni. InsyaAllah naltaqi fi al-video al-muqbil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Arab, bahasa Rasul kita, mari kita bersama ikutinya. Basil.